Selamat sejahtera, adik-adik. Apa khabar semua? Hari ini kita nak belajar sesuatu yang sangat-sangat penting, iaitu integriti dalam kehidupan. Bunyi macam susah kan? Tapi jangan risau, ia sebenarnya sangat mudah dan ada di sekeliling kita setiap hari. Jom kita mulakan? Okey, ini peta perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan kenal dulu apa tu integriti. Lepas tu, kita akan tengok contoh-contoh mudah dalam hidup kita. Yang paling best, kita ada satu cerita komik tentang seorang wira bernama Kunci. Akhir sekali, kita akan simpulkan semua pengajaran supaya kita semua boleh jadi insan yang berintegriti. Dah sedia? Baiklah, kita masuk bahagian pertama. Jom kita fahamkan dulu apa sebenarnya maksud perkataan integriti ni. Cuba adik-adik fikir sekejap. Pernah tak dengar perkataan ni sebelum ni? Agak-agaknya apa ya maksud integriti tu? Inilah jawapannya. Integriti ni, senang cerita, ialah sifat jujur dan ikhlas yang ada dalam diri kita. Maksudnya, kita buat benda yang betul walaupun tak ada seorang pun yang tengah tengok kita. Contohnya, tak menipu masa ujian walaupun cikgu tak pandang. Itulah integriti. Okey, sekarang kita dah tahu apa itu integriti. Tapi, macam mana rupa integriti dalam kehidupan kita seharian? Jom kita tengok beberapa contoh mudah melalui pantun. Dengar pantun ni ya, rumput muda di mamah lembu, jujurlah kepada ayah dan ibu. Maksudnya senang je, kita kena sentiasa bercakap benar dengan mak dan ayah kita. Walaupun kita buat salah dan takut kena marah, kejujuran tu sangat penting. Itulah langkah pertama untuk ada integriti. Kalau di sekolah pula macam mana? Dengar pantun ni. Ikan tenggiri di lautan biru, usah ingkari arahan guru. Bila kita dengar cakap cikgu ikut peraturan sekolah, kita sebenarnya sedang menunjukkan integriti kita. Kita hormat pada guru dan peraturan. Pantun yang ketiga ni pula berbunyi, pohon berangan tumbuh di pekan. Integriti diri jadikan amalan. Yang ni penting. Integriti ni bukan untuk kita tunjuk sekali-sekala je. Ia mesti jadi amalan. Maksudnya kita buat setiap hari dalam semua perkara. Dan yang terakhir, bunga kemboja gugur ke tanah. Lakukan kerja secara amanah. Amanah ni maksudnya boleh dipercayai. Contoh paling senang, kalau kita terjumpa dompet orang, kita pulangkan balik. Bukan ambil untuk diri sendiri. Itu tandanya kita seorang yang amanah dan berintegriti. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling ditunggu-tunggu. Jom kita baca sebuah cerita komik yang menarik bertajuk Kisah Kunci yang Jujur. Adik-adik kena beri perhatian pada watak utama kita, si Kunci. Cerita bermula pada satu malam. Tiba-tiba, Kunci nampak sesuatu yang tak disangka-sangka. Kawan-kawannya sendiri sedang buat jenayah. Apa agaknya perasaan Kunci masa tu? Mesti takut dan serba salah kan? Tapi Kunci tahu dia perlu buat perkara yang betul. Jadi, tanpa buang masa, Kunci pun terus pergi ke balai polis. Dengan berani, dia ceritakan semua yang dia nampak kepada seorang pegawai polis, Sarjan Pensel. Kunci bukan setakat melaporkan je. Dia betul-betul berharap polis akan siasat cepat-cepat. Dia mahu keadilan ditegakkan dan penjenayah tu ditangkap. Sarjan Pensel sangat kagum dengan keberanian dan kejujuran Kunci. Sebab Kunci boleh dipercayai, Sarjan Pensel minta bantuan Kunci untuk cari penjenayah tu. Wah, hebatnya Kunci. Dah macam pembantu detektif. Akhirnya, Sarjan Pensel pun berjanji pada Kunci. Dia kata, kalau maklumat kamu ni betul, penjenayah itu pasti akan ditangkap. Nampak tak betapa besarnya kuasa kebenaran? Satu tindakan jujur daripada Kunci boleh bantu selesaikan satu kes jenayah. Wah, menarik betul cerita Kunci tadi kan? Tapi, apa yang kita boleh belajar daripada cerita ni? Sekarang, jom kita jadi macam detektif dan siasat apakah pengajaran penting daripada kisah Kunci. Soalannya ialah kenapa perbuatan Kunci tu sangat hebat dan patut kita puji. Apa yang istimewa sangat tentang tindakan dia tu? Jom kita tengok sama-sama. Inilah sebab-sebabnya Kunci ni seorang wira. Pertama, dia seorang yang jujur, walaupun yang buat salah tu kawan dia sendiri. Kedua, dia berani sebab dia berada di pihak yang benar. Ketiga, dia tak takut untuk bantu polis. Dan yang paling penting, dia seorang yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan semua orang. Hebat kan Kunci? Cuba kita fikir balik kata-kata Sarjan Pensel ni. Jika maklumat kamu benar, penjenayah itu akan ditangkap. Ayat ni sebenarnya nak ajar kita yang kejujuran tu sangat berkuasa.
Bila kita jujur, kita boleh bantu wujudkan keadilan dan buat dunia kita jadi lebih selamat. Okey, kita dah pun sampai ke bahagian terakhir. Dah banyak kita belajar hari ni kan? Jadi sekarang, jom kita kumpul balik semua isi penting tentang cara nak jadi seorang insan yang berintegriti. Jadi, macam mana kita nak jadi hebat macam kunci? Ingat 5 perkara ni. Pertama, sentiasa jujur dengan semua orang, terutamanya mak ayah dan cikgu. Kedua, jadi seorang yang amanah. Ketiga, sentiasa taat pada arahan. Keempat, berani untuk pertahankan apa yang betul. Dan kelima, jadi seorang yang bertanggungjawab. Kalau kita amalkan semua ni, kita pun boleh jadi wira macam kunci. Sebagai penutup, saya ada satu soalan untuk adik-adik fikirkan. Cuba bayangkan, kalau adik-adik berada dalam situasi kunci tadi, nampak kawan sendiri buat salah, adakah adik-adik akan berani buat perkara yang sama macam kunci? Dan kenapa? Fikir-fikirkannya. Ingat, integriti bermula daripada diri kita sendiri. Terima kasih semua, jumpa lagi.